Orang yang ada emotional quotient tinggi selalunya akan menang. Dan orang yang terlalu ikutkan emosi dan EQ dia rendah, selalunya dia akan banyak rosak dan kena jual. Dan tuan-tuan cuba tengok, siapa Piramli tu tuan-tuan, Abdul Wahab tu tuan-tuan, dia tunjukkan kita bagaimana cara kalau dia marah, dia pergi tidur kat mana? Kan tidur kat kandang tu lah. Sebenarnya tuan-tuan, itulah dia penjarakan yang dia buat, gap yang dia letak. Sebab kalau duduk kat rumah apa jadi? Dia akan marah punya, macam abang-abang dia. Itu Piramli dah ajar self-regulation dekat dalam filem dia. Dan satu juga tuan-tuan, kan bapa mentua dia kan buat macam-macam nak bagi marah. Dan bapa mentua tetap kena jumpa. Tapi bila jumpa, nampak tak? Dia tak supply emosi. Dia boleh senyum. Bapa jangan marah. Kalau bapa marah pun bapa kena jual. Nampak tak? Dia tak supply emosi dan dia tak supply reaction. Dan tuan-tuan, ending siapa menang? Siapa yang kena jual? Bapak mentua dia kena jual. Kerana tuan-tuan, Piramli dalam cerita tu, dia tahu self-regulation. Are we good tuan-tuan? Boleh? Nabi Muhammad SAW, Nabi sangat bijak dalam self-regulation. Sebab itulah Nabi, ketika Nabi bertemu dengan Wahsy ni adalah seorang hamba yang telah dibebaskan. Dia telah bunuh Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi. Oh, Nabi tuan-tuan kecewa, sedih sangat. Tapi Wahsy masuk Islam. Jadi Nabi jumpa dengan Wahsy, dan lepas tu Nabi kata, "Wahai Wahsy, aku maafkan kau. Tapi," apa dia Nabi cakap? "Tapi jangan lagi tunjukkan muka kau depan aku."